Penceraian antara Junaidah dan P. Ramlee menutup satu bab penting dalam kehidupan mereka berdua. Walaupun hubungan itu berakhir, ia bukanlah penamat rasa yang pernah wujud. Tidak lama selepas berpisah, Junaidah membawa diri ke Jakarta, memilih untuk memulakan hidup baharu dan berkahwin dengan jejaka pilihan hatinya, iaitu seorang lelaki yang bekerja sebagai nelayan. Namun, jarak dan masa tidak pernah menukar hubungan mereka menjadi dingin. Junaidah tidak pernah menyimpan kebencian terhadap bekas suaminya. Malah pada suatu ketika, P. Ramlee pernah menyuarakan hasrat untuk merujuk semula perkahwinan mereka. Junaidah menolak dengan penuh berhati-hati, bukan kerana hilang kasih, tetapi kerana dia percaya hubungan mereka lebih sesuai diteruskan sebagai sahabat. Sehingga ke akhir hayatnya, setiap perkembangan besar dalam hidup masing-masing, termasuklah perkahwinan baharu dan bermacam lagi kisah kehidupan. Kira-kira 2 bulan sebelum pemergiannya, P. Ramlee pernah berkunjung ke Jakarta atas urusan perniagaan untuk mendapatkan hak pengedaran filem-filem untuk ditayangkan di pawagam beliau. Di kota itulah, mereka bertemu kembali setelah bertahun tidak bersua. Di dalam pertemuan itu, Junaidah dan keluarganya menyambut kehadiran P. Ramlee dengan tangan terbuka. P. Ramlee juga sempat meluahkan impiannya untuk menghasilkan sebuah filem baharu dan menyatakan keinginan untuk mengambil Junaidah sebagai pelakon, namun Junaidah sekali lagi menolak permintaan P. Ramlee atas dasar menghormati sang suami baharunya, dan Junaidah di kala ketika itu tidak berminat lagi dengan dunia hiburan dan ingin fokus dengan kehidupan menjaga anak dari suami keduanya. Selama hampir 3 minggu di Jakarta, interaksi mereka penuh keikhlasan, dua insan yang pernah berkongsi kehidupan di suatu ketika dahulu. Ada kalanya mereka bergurau, ada waktunya mereka berbual panjang, dan ada detik-detik kecil yang mengingatkan Junaidah kepada kehidupan lama mereka. Junaidah juga sempat membawa P. Ramlee mengelilingi kota Jakarta sebelum pulang di Kuala Lumpur. Sebelum berangkat pulang, P. Ramlee meminta Junaidah menyiapkan beg dan pakaiannya. Permintaan P. Ramlee itu membuatkan Junaidah berasa serba salah kerana dirinya sudah mempunyai kehidupan baharu. Pada waktu kepulangan P. Ramlee, Junaidah tidak sempat menghantarnya ke lapangan terbang atas kerana kesuntukan masa. Tanpa Junaidah tahu, pertemuan mereka di Jakarta itulah yang terakhir, dan tidak lama selepas itu, pada 29 Mei 1973, P. Ramlee menghembuskan nafas terakhir, meninggalkan memori yang kekal dalam hati Junaidah sebagai sebahagian daripada perjalanan hidup yang tidak akan berulang lagi. Terselah sifat-sifat keikhlasan dalam diri P. Ramlee bila kita renung balik bagaimana beliau menjalinkan persahabatan dengan orang-orang yang pernah ada hubungan pribadi dengan beliau. Nyatalah kasih sayang Junaidah terhadap Allahyarham P. Ramlee terus abadi, sungguh pun mereka pernah bercerai hidup di Singapura sewaktu keduanya sedang keharuman nama sebagai seniman dan seniwati pujaan ramai di sekitar tahun 50-an. Kalau boleh mereka memang tidak mahu bercerai hidup, tetapi apakan daya bila pada suatu hari satu, perang besar terjadi antara keduanya berpunca dari perasaan cemburu si suami, sehingga Junaidah tidak makan pujuk lagi, tetap merajuk dan mengambil jalan keluar dengan membawa sekeping hati yang luka, lalu pulang terus ke Jakarta, Indonesia. Ekoran dari krisis itu, tinggallah anak lelaki comel berumur kira-kira 5 tahun, yang belum mengerti apa-apa, tetapi hakikatnya dia kehilangan kasih sayang sejati dari ibu bapa, iaitu Nasir P. Ramlee. Pada 21 Januari 1984, Nasir P. Ramlee, satu-satunya anak seniman agung P. Ramlee, akhirnya bertemu kembali dengan ibunya, seniwati Junaidah di Harris, di Kuala Lumpur, selepas berpisah sejak dia berusia 5 tahun. Seniman agung Allahyarham P. Ramlee tiada yang dapat ditukar ganti, semoga arwah ditempatkan bersama orang-orang yang beriman.